Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video sesi live ketika penyanyi Mawi berkongsi kisah mengenai pelakon Syamsul Yusof yang pernah merawatnya secara ruqyah satu ketika dahulu. Menurutnya, sewaktu dirinya terlantar di hospital kerana mengalami penyakit misteri, Syamsul Yusof datang melawatnya dan Mawi mendedahkan apa yang berlaku ketika Syamsul Yusof mula meruqyah dirinya. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Orang kata ujian, orang cakap dia begitulah, dia beginilah, cerita buruk pasal dia lah guys. Dia sebenarnya adalah salah seorang hero dalam hidup aku. Dia salah seorang hero yang ada pada dengan aku. Dia hero guys. Dia ziarah saya guys. Dia datang ke hospital tau. Ni saya boleh cerita situasi dia. Dia masuk. Dia dengan kawan dia. Kawan dia nama dia Ai. Masuk. Assalamualaikum Wi. Dia kata, salam. Kau ni kenapa Wi? Dia kata, Allah. Sayu dengar. Dengar tu sayu tau. Dia tanya tu. Kenapa ni Wi? Tak tahu lah Syon. Doktor pun tak jumpa jawapan. Apa benda yang aku kena ni? Okay. Kan? Betul dia kata, boleh tak dimkan lampu sikit. Masa tu dia kata. Tengok lagi. Dimkan lampu sikit. Okay boh. Keluar dulu insyaAllah. Terima kasih Uncle K. Banyak belanja kita malam ni. Terima kasih Uncle K. Uncle K nanti beli tiket konsert tau. Okay bye. Terima kasih. Tolong dimkan lampu sikit dalam ward tu. Air pun dimkan lampu sikit lah. Dalam samar-samar tu. Dia kata, Wi, boleh ke Wi? Aku nak baca sikit. Dia kata itu kan. Kita masa tu rasa macam, Mak, Samsul nak ruqyah aku Wi. Dia nak doakan untuk aku Wi. Kan? Boleh lah Zul kan? Betul-betul jangan nak tukuk tambah. Apa tu? Okay. Lepas tu, dia pegang saya punya dahi macam ni. Pegang. Dan dia baca. Dia baca ayat-ayat Quran. Dia ruqyah saya. Baca. Lama tau. Lama. Tanpa melihat Quran ataupun kitab ke apa ke kertas ke, tak ada. Dia baca. Ni saya cakap terus terang masa dia baca tu, saya rasa seluruh badan saya ni, setiap macam dekat liang-liang roma saya ni, macam ada terkeluar something. Ada benda tercampak tau. Dekat liang-liang roma saya. Ni saya cerita tu seorang saya. Masa dia baca, saya diam. Memang rasa macam tercampak je tu tau. Uish, kau. Ya guys, saya cerita ni cerita yang betul. So Samsul datang bukan sebagai Ustaz Adam, yang macam korang tengok dekat filem Ustaz Adam tu. Tak, bukan macam tu. Dia datang ikhlas sebagai sahabat, sebagai Syamsul Yusof datang tolong saya. Dan Alhamdulillah guys, dalam perjalanan saya tu tengah sakit tu, dalam saya merawat tu, dia salah seorang yang merawat saya. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, bukan sebab Syamsul tu terror, tidak. Tapi atas usaha dia, keikhlasan dia tu mendoakan saya, di ruqyah saya ni, Alhamdulillah Allah izinkan kun fayakun. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Aku memberi penyakit dan aku yang menyembuhkan penyakit. Asbab Syamsul Yusof ruqyah saya sembuh. Alhamdulillah. Korang pula lepas ni jumpa Syamsul jangan suruh ruqyah pula. Korang jumpa Syamsul kan, bang, ruqyah saya bang, saya kena sihir ni, ruqyah saya bang. Kau jangan suruh ubat dia, kan dia pening nanti. Tu dah jadi lain. Itu dah jadi lain tu kau meminta-minta, tak. Macam saya dulu, saya tak minta. Dia datang ikhlas mendoakan saya. Alhamdulillah benda tu jadi. Jangan lepas ni kau pergi DM dia, bang tolong bang ubat saya bang. Apa pening dia nanti. Dia nak buat filem, dia tengah siapkan 2 filem. Kau jangan bagi dia pening. Kau jangan dekan-dekan dia.
Dia tengah siapkan 2 filem dia. Original Gangster dengan Khawarij. Kau jangan kacau, kau jangan nekan-nekan dia. Kan besok kau banyak kau DM dia sekejap lagi kan, dia marah saya. Dia marah aku nanti dengar. Ui, kau tengok ni, kau yang pasal ni, orang suruh aku ubat. Ayat apa dia baca? Ayat-ayat manzil. Ayat-ayat maksurat. Ayat-ayat manzil. Dah. Itulah cerita pasal Samsul. Dan DM Samsul. Jangan. Kau jangan suruh dia ubat